Assalamualaikum. Sekali lagi dalam masakan orang lama, saya bawa tetamu. Tetamu ni nama dia Mubarak, Mak. Nama dia Mubarak. Betul. Dia orang Arab, Mak. Cantik. Cantik betul. Umur berapa? Saya umur 18. Saya sekarang tengah sekolah dalam sekolah masak. Nama dia at Sunrise Global Chef Academy. Sekolah masak, Mak. So you masak apa selalu? You dah biasa masak? Kita hari-hari tukar menu. Hari-hari lain kali kita buat Italian, Spanish, Melayu, Thai. Wow. Hari-hari tukar. Tapi kalau macam masak, you suka masak apa sebenarnya? Saya punya favourite masakan Arab. Pasal itu yang diajar oleh bapak saya. You pernah masak orang lama punya tak? Masakan orang-orang lama. Bukan hanya orang Melayu tapi secara umum. In general, have you tried cooking all dishes? Saya rasa tak pernah kot. Pasal semua resipi-resipi saya dapat dari Google. Okay, so kira baru lah. It's all new. Semua yang baru updated resipi. Masya Allah. Okay, Mak. Mak nak ajar dia masak apa hari ini? Asam pedas ikan kerisik. Asam pedas ikan kerisik. Mungkin Mak dapat kenalkan kita masakan dan bahan-bahan, Mak. Ni bahan-bahan dia punya rempah ya. Cili bor, bawang merah, bawang putih, kunyit basah, kelengkuas, halia, serai, daun kesum, belacan, asam. Ini dia punya sampingannya. Daun apa, Mak? Daun bawang. Daun bawang. Daun bawang besar ni orang Cina suka. Saya tak pernah nampak so besar gitu. Really yang kecil-kecil kan. Ini paling besar. Ini mahal ni kalau hari raya Cina. Jadi ini nanti kena blender. Ini yang kedua cili. Saya nak buat sambal belacan buah mangga. Side dish lah. Sebenarnya selalu nenek dia buat sambal belacan dengan buah binjai. But binjai is first of all very hard to get, and the season is only once a year. Kalau tak ada musim dia tak ada. Buah binjai tapi sedap. Kalau ini tak ada kira musim lah, sentiasa ada. Sentiasa. It's very hard to get. I pernah buat binjai lah. It's not easy to get, but it's really good. You tahu buah binjai apa tak? I don't know. Tak tahu dia macam mangga tapi dark colour skin. Yeah, so the taste is macam masam-masam. So it's really match the sambal belacan nanti. Sekarang kita blender. Nak blend dulu. Nak kena potong ni bawang. Kita potong dulu. Besar nanti tak okay, halus kan. So you tolong my mother potong-potong kecil-kecil dan kita blend. Then we will prepare semula. Okay. Boleh? Ini tadi saya ambil sikit je. Tengok. Oh, okay. Ini kena potong macam itulah itu. Panjang lah. Tapi kita potong gini lah. Pakai gunting senang. Nini tak pakai chopping board Dia Tak gitu. pakai gini aja. Wah. Tu orang masakan orang lama tu. Nenek kebal tau. Kena Jadi air panas pun tak apa-apa. Ini tapi kena halus sikit lah. Ini kasar kan. Saya tunjuk contoh je. Jadi kalau dah potong gini, awak rendam dengan air batu, dia nanti dia gumpal-gumpal cantik, kerenting. Nak taruh ke atas Itu jangan airnya, batunya. Okey, sekarang kita silakan. potong-potong ni. So sekarang kita nak blend. So kita masukkan semua sekali kan ni. Okay, come. Nini nak taruh yang keras-keras dulu ke semua boleh? Semua. Okay. You tahu tak orang tua tu dia cakap agak-agak je, semua agak-agak. Dia measure kan. You kat sekolah culinary semua measure kan. Betul. Semua ada measuring cup, weighing scale. Nak taruh lagi? Okay. Boleh? Let's go. Boleh. Semua mesti dapat approval dulu tau.
Jangan sembarang, jangan derhaka dengan resepi. Tahu derhaka? Kena yes chef. Yes, chef. Okay. Nice. Okay? Okay. Boleh? Dah boleh, dah halus. Alright. Dah okay, Mak? Pas tak, Mak? Okey, sekarang kita tumis. Okey. So, taruh belacan. Semua belacan boleh, boleh tuang. Ini. Ini dulu. Okay. Slowly, ya. Gaul ini. Tak apa, ni taruh air. Okay, so let me help you. Taruh air. Jadi awak boleh masukin Sekarang kita nak taruh dalam cili paste. cilinya. Ini cili po. Cili po. Oh, that's nice. You dah boleh bau kan? You can smell Bau it ke? Aku already. tak bau. Bau. Okay. Bos. Nice. Serainya? Serainya mana? Ni taruh dulu tadi. Awak tahu ramas ni? Tahu. Okey. Ramas dulu. Ini dah masuk. Ini dah campur. Sekarang saya ramas ni. Ya. Boleh? Boleh. So, kita cuma nak ambil air dia je. Nanti kita keluarkan dia punya seed kan? Yap. Dia ada dia punya filter nanti. Okay. Ni. Dah boleh lah. Siap? Dia punya rempah cili dah siap nak taruh asam. Boleh tak? Boleh Bismillah. Tengok best kan kalau macam gini. Saya suka lah this process. This process I really enjoy watching it. Betul tak nenek? Betul? Lain Gen Z kita panggil nonchalant. Airnya tu awak masukkan. Tadi cakap apa? Gen Z apa? Nonchalant? Gen Z kita panggil nenek nonchalant. Okay. Yuk. Alright. Bismillah. Nice. Smell is good. Taruh lagi sikit lah. Lagi sikit air. Taruh air. Memang ada for you. Okay. Ni bukan macam rendang semua kena tunggu minyak. Minyak pecah semua tak payah Tunggu sekejap, bagi dia didih, baru taruh ikan. Oh, Okay. Okay, so far macam mana? What's your... Can you comment something about the process? Saya actually excited pasal tak pernah buat masakan gini dengan nenek semua. Actually, Sama lah, orang masak semua sama. dalam ni ada air tangan nenek tau. Itu dia. Okay, kalau kita tengok tu Masak dah sekejap mendidih. je. Do you notice something tak? My mum tak ada measurement tau. Dia tak pakai measurement kan? That's why saya kata air tangan nenek. Air tangan nenek lain tau. Nenek kan tak payah measure-measure tau Air sendiri. tangan saya dah masuk TV. Betul dah, saya tanya dia. Awak tak tengok? Boleh masuk? Dah boleh? Okay, dah boleh. Okay. Bismillah. Oh, nice. Okay, bas. Okay. Daun kesum ni ambil. Okay, daun kesum dia. Yes, chef. Terlupa. Dulu terlupa. Sekarang? Ni pagi-pagi saya dah cuci tadi. Sampai kering. Nenek, selain pada ikan, kita boleh pakai lain tak? Ayam, daging. Kalau asam pedas. Kalau asam pedas, ikan aja. Ikan aja? Ikan tongkol ke, ikan kerisi, ikan sagai, semua boleh. Ikan pari gitu? Ikan, boleh. Lagi sedap. Ini apa namanya? Ikan tenggiri boleh. Oh. So, Kalau ayam pun boleh jugalah kalau suka. tapi main dia is, yang original is ikan lah. Itu yang asli lah. Jangan ubah resipi. Awak rasa apa rasa? Oh, Kurang garam ke? not bad mak. Tapi saya rasa boleh ada garam sikit. Saya kasi rasa. Tak kurang. Mubarak rasa. You pernah rasa asam pedas tak? Pernah. Nah, okay. So what do you think? Pedas yang Mak pedas. saya kata macam kena letak garam sikit. Saya rasa garam perlu, tapi kita nak buat Apa pekat kurang? kan? Tak, dia bukan pekat. Asam pedas bukan pekat, Kurang garam ke? Kurang asam ke? Saya rasa garam Mak dia tanya asam pedas ni nak pekat kuah ke tidak? Ikut suka.
Oh, okay. You nak pegang ke tak nak? Bukan nak lama sikit. Saya nak Tapi pakai asli cantik punya. lah Asli dia punya. ni. Okay, Kalau nice. nak, ini kalau nak makan dengan roti prata pun boleh. Oh, betul. Saya pernah try. Asam pedas dengan roti prata. Apa rasa? What do you think? Rasa macam asam pedas kurang garam. Kurang garam atas. Okay. Let's put. Saya pula. The responsibilities, Moy. Yes, Agak-agak you are lah. our chef today. Okay. Pakai tangan kata orang tua-tua. Jangan pakai sudu, masakannya tak sedap. Ini air tangan yang bikin sedap. Saya punya responsibility ni Dah awak besar. rasa balik. Takut dah saya tak garam. Ini 5 minit nanti ambil gula. Oh, the look dah betul ni. Allah. Ini masaknya sekejap. Ikan dia pun cepat masak Kalau ikan pari lagi sedap. Lemak-lemak dia kan. Let's rasa sikit. Okay, what do you think? Okay? Apa rasa? That's better. Better? Awesome. Okay. Power. Power. Okay, boleh. Ambil taruh ini. Taruh ini kau pusing-pusing lah. Tak satu-satu. Okay. Dalam sup dia lah. Kalau awak nak terung boleh. Kalau nak masak inilah. Melekat. Orang kata. Terung atau apa namanya? Kacang pendek boleh. Tapi kejap lagi boleh angkat. Dia taruh Okay, dah macam complete. Actually saya tak tahu yang asam pedas masak cepat macam gitu je. Tak, kalau ikan cepat. Ikan kalau terlalu lama dia keras. Saya tak tahu. Pasal kita nak panaskan kan. 30 minit je kita masak dah siap. Kejap je kalau ikan, kalau ayam Tahniah, you dah buat asam pedas ikan kerisi. And sekarang mak saya nak ajar you buat sambal belacan belacan buah mangga. buah mangga. Okay. Silakan mak. Kita buat ni dulu Okay, so ini dalam ni banyak air. Tak, ini kena buang nak air. kena buang air dulu. So usually either we gunting or we patahkan. Nanti olah So I just show you nanti buat So we just get rid of the water. Kalau tidak dia tak nak susah nanti nak hancur. You rendam ke you masak ni cili? Tak, saya rebus. Rebus. Okay. So, Bismillah. Kalau tak direbus dia susah nak ulang. Oh, banyak air dia. boleh tahan kan. So So ini kira macam dia punya partner. Kalau masak ikan kan mesti ada belacan kan. Dia mesti ada dia punya kawan gitu. compliments. Compliments, yes. So orang French cakap apa? Tadi pun dah lupa apa dia cakap. Tak, it's for kan you guys siap bahan-bahan siang-siang kan. They call it mise en plat. Mise en plat. Yeah. Pardon, s'il vous plaît, mise en plat. Itu je saya tahu, okey? Okey. Lagi mana letak apa lagi? Tak, Ulek dulu. Ini dulu. Ulek dulu, okey. Gini ni. Kan nak potong dulu. Dia besar. Tak dia terus gitu. Saya punya bukan macam ni, saya punya ketuk-ketuk punya. Ha? Yang kecil, tutuk. Oh, the smaller. Ya, yang ketuk-ketuk. Okey, okey. So I'll show you. betul-betul I'll show you boleh my mum punya cara. My mum ajar I. Okay, so dia nak kena ada friction. Okay. So kalau kita nak ada friction nanti kita letak gula. Saya lembab tak? Slow. No, it's okay. Okay. Culinary school ada ajar macam ni. Tak pakai yang besar, pakai yang kecil, Yang ketuk. kecil. Ya. Itu ketuk aja kan? Ya. Dia Or bukan, they make us potong dulu, so senang. Boleh tu. Cuba takut kena mata je. Kita tutup gini. Oh. Betul juga. Saya pernah kena mata. Pedih sih. Macam nak nangis. Try taruh belacan dia halus. Okay, yes. Ini dah masak belacan ni. Kalau tak masak, kena masak sendiri Kalau tak masak Tepi. kena bakar lah. Oh, bakar.
Pakai api? Boleh, goreng boleh. Yang paling sedap bakar ke goreng? Bakar. Bakar. Ini baru tolong. Okey. Dulu kalau memang masak, kita akan curi-curi makan. Oh. Dulu, so kita orang akan macam inilah, macam duduk semua, tengok. Oh, you guys duduk orang nenek bila dia tengah masak? Yeah, yang kecil-kecil lah. Wow. My sisters will help. Ni awak ulang kasi halus ya. Oh, wow. Ni separuh jangan. That's nice. Looks like proper sambal belacan. Looks good. Yeah, man. You can sell this. Awak rasa apa rasa? Baru This taruh is ini. so good. Look good looking betul. I love it. Okay. Rasa. Okay, jom. Ya Allah. Tak payah tak garam, pasal ini dah ada garam. Oh ya, ni dah masin kan? Ha. Bismillah. Oh, wow. Oh, sedap sih. Ha. Semua eh? sedap. Sedap. Ini taruh. Ini tak Dia boleh taruh lagi. Awak gaul-gaul aja. Oh, dia Wow. buat ada manis-manis sikit kan? Sedap. Betul punya sedap. You mesti try, okay, kat rumah. This is a simple Ini way awak gaul preparing. aja. Okay. Gaul ke Cuma Ini rambutan? apa namanya? Mangga. Bukan ni yang dah dipotong. Nama apa? Cincang. Oh, cincang. Okay, Mubarak, tahniah. Congratulations, man. You Thank dah you. dapat buat asam pedas ikan kerisi and sambal belacan mangga. So, you nak rasa? Are you ready? Saya tak boleh tunggu. This is your own, man. You are my guest. So, come. Thank you. So, kita akan makan. Kita akan try. Ni masakan nenek. And inilah yang I makan bila I membesar. Okay, silakan. You can take your portion. Bismillah. Makan Jumpa makan, Mak. Mak tak nak makan sekali? Mak. Mak pula nenek. Lain aja you panggil dia Mak. Wow. Mak, teringat kat Tanglin Hall. Teringat my old neighborhood. Whenever she cook Ini resepi lama. makan kan. Wah, syok. Yelah. Teringat kat rumah lama. Okay, silakan. You our guest. Sila rasa. Bismillah. Jemput nenek. Jemput. I nak tengok dia makan. Kan. Tuan-tuan dan puan-puan, you must try this one, okay? Bismillah. Ha? Nenek, saya tak tipu ni terlalu sedap nenek. Oh, terlalu sedap. So, tak pergi. tak ada masalah langsung. Try the belacan, try the Perfect. belacan. Yeah, I want to try the belacan. Bismillah. Ni saya rasa saya punya favourite sini. Ya. Wow. Nanti bawa balik lah. Boleh? Boleh. Boleh. Mesti bawa balik. Wah, Mak. Bagus lah, Mak. Kita mesti ajar orang-orang muda masak macam ni. Ya. Okay, saya nak tanya Mubarak. Bila you dah go through masakan, now you dah rasa kan. What's your advice to young people out there? Maybe they are watching this. I want to say, yang masih ada nenek-nenek atuk-atuk yang pandai masak, you have to take your full advantage and like seize the opportunity to belajar masakan dari diorang. Because this is so important. I want you guys to realise the significance of masakan orang lama atau teknik-teknik yang orang lama atau nenek-nenek kita ada. So, bila saya growing up, bila nenek saya tengah masak, saya tak perasan how significant it is for her to masak for me all the time. I see. So, now when dia dah tak masak lagi, you feel so, I should have take more advantage of when she masak. Oh, okay, Tengok lagi. So, if you guys have a nenek masih masak, masya-Allah, cherish your the experience, because it's not just dia tengah masak tau. Just dia tengah masak tu is a whole entire thing for itself that requires so much attention. Yeah. And dia tengah download dia punya knowledge to you. Mak, sedap sangat ni. Betul sedap. Ini nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Soalan apa? Saya nak tanya apa nasihat untuk saya? Baguslah awak pandai masak kan. Jadi
boleh tolong orang-orang rumah. Kadang kita orang sebelah-sebelah minta tolong, kita tolong gitu lah. Jangan loket ilmu tau. Jangan loket ilmu. Orang ilmu kalau dibagi orang semakin tambah. Betul. Okay, pada mereka yang menonton, whether you are young, you are mature ke apa, please try this recipe. Kita dah tunjukkan and kasih anak-anak try. Okay, because jadi diorang tahu masakan macam mana rasa asam pedas ikan kerisi. Sekarang you dah try kan nenek punya. Will you try this at home for your family? I feel like I will because saya dulu kalau nak try, saya baca buku resepi, macam nervous tau, tak tahu apa nak buat, tak tahu kalau ni boleh, tu boleh. Tapi bila saya dah tengok nenek ajar kita, simple sangat, mudah sangat. This is so significant the fact that Uncle Sujimi here documented the recipe tau. Pasal so rare nak dapat these nenek yang ada heritage tau. Because a lot of our neneks, Innalillah is gone and all those. So yang kita ada like nenek here, we have to like compromise the opportunity we have kan. So like this type of videos I think is so beneficial for you guys, and you guys should not only just watch but actually take into consideration the action with the things you learn in the video. Try it guys, try it. Sekarang I tengah sibuk makan, it's so good. So kalau you try, ambil gambar, please tag me, tag Mubarak. Mubarak, can you share your social media handle tak? My Instagram is KUDABHAII, Kudabai. And that goes the same for my TikTok, Kudabai also. Okay guys, Mak, terima kasih kerana ajar kita. Terima kasih and thank you for being here. My pleasure. Join us. And insyaAllah kita jumpa lagi, okay? Like and share. Bye. Assalamualaikum.